Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Yang dihormati Puan Zaki Ismah binti Effendi, Pensyarah khusus NPU 21072 Penghayatan Etika dan Peradaban. Yang di sini rakan-rakan DFC 3B sekalian, penilaian yang dilakukan oleh kami ialah e-folio yang bertajuk Pembentukan Masyarakat Majmuk di Malaysia. Kumpulan kami diberi nama For Rival, dan kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya ialah Muhammad Adam Haris bin Muhammad Rizwan, 10 DSC 20F 1011. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikhwan Syah bin Abdul Rahman. Nombor metrik saya 10 DSC 25F 1053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Afiq bin Abdul Halim dan nombor metrik saya 10 DSC 25F 1010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alina Murtala binti Muhammad Zulkifli. My matric number is 10 DSC 2510G4. Objektif pembelajaran kami pada hari ini ialah yang pertama, menerangkan sejarah dan latar belakang pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Yang kedua, menerangkan kesan pembentukan masyarakat majmuk selepas zaman pemerintahan penjajah. Yang ketiga, menerangkan kesan terhadap kemajuan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, menjelaskan peranan-peranan pihak kerajaan dalam usaha untuk mengekalkan keharmonian masyarakat berbagai kaum di Malaysia. Masyarakat majmuk Malaysia ialah masyarakat berbilang kaum yang hidup bersama tapi kekal terpisah dari segi budaya dan ekonomi. Ini ialah satu konsep yang diperkenalkan oleh J.S. Venable. Hubungan awal antara Melayu, Cina dan India sudah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka melalui perdagangan antarabangsa. Namun, struktur penduduk masih didominasi oleh orang Melayu. Perubahan drastik berlaku apabila British menjajah tanah Melayu pada abad ke-19. Untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi, British membawa masuk buruh Cina secara besar-besaran ke Lombok Biji Timah dan buruh India ke ladang getah. Pada masa yang sama, British mengamalkan polisi pecah dan perintah, iaitu setiap kaum ditempatkan di sektor dan kawasan yang berbeza, seperti Melayu di kampung, Cina di bandar dan India di estet. Akibatnya menjelang 1931, bilangan Cina dan India hampir mengatasi orang Melayu. Ciri utama ketika itu ialah tiada integrasi sosial, iaitu setiap kaum hidup berasingan kecuali ketika bertemu di pasaran ekonomi. Selepas merdeka 1997 dan pembentukan Malaysia 1963, usaha menyatukan masyarakat majmuk menjadi agenda utama negara. Namun, cabaran perpaduan masih terasa hingga kini kerana pemisahan era kolonial sudah terlalu berakar. Oleh itu, masyarakat majmuk di Malaysia bukan terbentuk secara semula-jadi, tetapi ada rekayasa penjajah British untuk kepentingan ekonomi mereka. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia berpunca dari dasar British yang membawa masuk buruh Cina dan India. Dasar pecah dan perintah memisahkan kaum mengikut ekonomi dan tempat tinggal. Contohnya, kesan daripada ekonomi, jurang besar antara kaum Melayu dalam pertanian, Cina dalam perniagaan, India di dams. Contoh kesan daripada sosial pula, pemisahan tempat tinggal dan pendidikan. Integrasi terhad prasangka wujud seperti peristiwa 19 Mei 1969 adalah contohnya. Daripada politik pula, politik berasaskan kaum, integrasi menjadi cabaran. Daripada politik pelbagai budaya memperkaya negara dan memacu ekonomi. Akhir sekali, warisan ini mencabar tapi boleh menjadi aset jika diurus dengan perpaduan. Seterusnya saya akan terangkan tentang kesan terhadap kemajuan negara dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Yang pertama dari aspek politik, mewujudkan kestabilan politik melalui hubungan kerjasama antara kaum. Sebagai contoh, masyarakat berbagai kaum peluang mengundi dengan aman dan tenteram ketika pilihan raya diadakan dan menerima keputusan dengan matang dan hati yang terbuka. Hal ini boleh mengukuhkan kestabilan politik di Malaysia. Terusnya dari
Dari aspek ekonomi pula ialah menarik pelabur asing kerana Malaysia dikatakan sebagai sebuah negara yang stabil dan aman. Sebagai contoh, syarikat antarabangsa seperti syarikat Tesla melabur di Malaysia kerana Malaysia dikatakan sebagai negara yang stabil. Terusnya, pelaburan ini mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan pada rakyat Malaysia sekaligus mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Dan akhir sekali, dari aspek sosial, memupuk semangat perpaduan, toleransi dan saling hormat menghormati antara kaum. Sebagai contoh, masyarakat pelbagai kaum saling mengunjungi semasa Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali. Hal ini boleh mengeratkan hubungan, meningkatkan toleransi dan memupuk perpaduan antara kaum. Terusnya kita lihat 3 peranan kerajaan dalam mengekalkan keharmonian pelbagai kaum di Malaysia. Yang pertama, menggubal dasar perpaduan negara. Kerajaan melangkah dasar rasmi sebagai panduan hala tuju negara untuk menyatupadukan rakyat pelbagai etnik. Sebagai contoh, pelaksanaan dasar perpaduan negara DPN serta gagasan Malaysia Madani bertindak sebagai kerangka teras untuk memupuk nilai-nilai murni seperti sikap saling hormat menghormati, ihsan dan persefahaman antara budaya dalam kalangan masyarakat. Yang kedua ialah memperkasakan pendidikan sebagai medium integrasi. Pendidikan merupakan platform paling berkesan untuk menyatukan generasi muda pelbagai kaum sejak dari bangku sekolah. Hal ini dicapai melalui pengenalan silibus pelajaran yang seragam, pemantapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, serta pengajuran program interaksi silang budaya seperti rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP. Akhir sekali ialah menguatkuasakan undang-undang dan kawalan isu 3A. Jadi apa itu isu 3A? Isu 3A merujuk kepada isu-isu sensitif berkaitan kaum, agama dan raja yang jika disalahguna atau diprovokasi boleh mencetus perbalahan perkauman dan menggugat ketenteraman awam. Kerajaan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba mencetus provokasi atau ketegangan kaum. Penguatkuasaan undang-undang seperti Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dilaksanakan bagi membendung penyebaran ucapan kebencian, hate speech serta berita palsu yang boleh merosakkan keharmonian kaum, terutamanya di media sosial. Setiap peranan kerajaan mempunyai manfaatnya tersendiri, antaranya seperti berikut. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba juga di pengakhiran video ini. Okey, jadi seperti yang kita lihat tadi tu, di taman ini mempunyai pelbagai jenis bunga dan pelbagai jenis warna. Jadi apabila kita satu bukan semuanya, dia akan menjadi sangat unik, sangat menarik dan sangat segar. Itu juga kita boleh analogikan dengan masyarakat pelbagai kaum yang berada di negara kita, seperti kaum Melayu, Cina dan India. Okey, jadi kesimpulan daripada kumpulan kami ini ialah sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah sentiasa bersatu padu dan bertoleransi antara satu sama lain supaya keunikan budaya kita dapat dikekalkan sehingga generasi akan datang. Okey, sesebuah negara seperti Malaysia ini yang mempunyai sebagai negara sangat unik lah daripada segi budayanya, tradisi. Sebab itulah kita boleh analogikan dengan pokok bunga yang berwarna-warni. Tapi jika negara itu mempunyai satu bangsa sahaja, itu akan menyebabkannya kelihatan kurang menarik, seperti pokok ini yang mempunyai warna hijau sahaja. Okay. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Kejayaan